saya owner. Kau bayangkan kau masuk Asia aku lah. dah dapat offer lama sebenarnya. Sebulan sebelum pergi audition tu. Bila kata dapat keluar iklan Raja Lawak 3 tu, aku minta postpone. Aku cakap boleh tak tidur sampai tengah hari, ada satu nombor call aku. Siapa ni aku cakap kan? Saya Michael Simon. Aku cakap Michael Simon. Siapa Saya lah semalam jumpa you, saya owner Raja Lawak. You boleh tak datang? Masa dah pukul 12 tengah hari, dah pukul 12, dah pukul 1. Padahal aku dekat Kenduri Jeb. Abang dia kahwin. Abang dia kahwin tu. Jadi dia call aku cakap, mana boleh dah pukul 12, pukul 1, mana boleh ambil queue lagi, ambil nombor semua dah. Saya owner. You datang, you terus bikin saja atas lawak. Kawan saya brother dia kahwin. Aku cakap tak boleh datang lah. Tak apalah. Aku pun ikut balik apa yang Jeb kata. Ada rezeki ada, tak ada lah. Letak malam tu aku lari pergi KL. Aku lari. Dia tinggalkan orang siut. Lepas tu biarlah. Terbiar lama. Lah 1 week. 1 week. Kau lari pergi KL kerja di Asia. Asia. Aku pula masa tu memang rambut perang aku semua cukup lah. Dan aku ada rasa masa tu cakap, kalau lah kata orang panggil kita Mat kan, cakap aku nak bernazar botak. Itu yang biarkan Jadi, tunggu seminggu. Dia call aku dulu Mat. Inilah nombor lak aku yang aku pakai. Daripada prepaid sampai jadi postpaid dah. Saya ni dapat Raja Lawak ni bos. Malam aku balik kerja lah. Shit. Saya nak izin Balik